dekat Rumah Kilang ni lah. Oh, Dia ada dapat kan? dia dapat kanser paru-paru. Lepas tu dia dapat haji tahun lepas dengan uji. Lepas tu dah doktor sahkan dia dapat kanser paru-paru, tak boleh pergi. Uji je dah pergi. Uji dengan lelaki dia lah pergi. Uji tu ada anak kan? Ada anak lelaki dah. Ada ke? Ada kecil lagi. Lambat kan dapat anak. Lepas tu dia kata kalau nak tengok mak aku ada kat Rumah Kilang. Mak adik dia tengok sini lah. Tawar ke rumah Belda dah. Orang nak tengok rumah. Sekali balik dia laju pula. Mana lah sekitar. Mula kawasan pelan-pelan. Lajulah. Dah bergaduh dalam video tu. Lepas tu post. Banyak anak pengerokok dah duduk. Cucu sekarang ni yang berlegar ni. Lagok pula tu. Aku susah-susah pula dapat senang. Ni mau wahab. Memang apa orang India tu. India ada berapa gerak je lah. Kawan aku ada seorang laju. Tapi kawan sebaya ramai-ramai lah. Yang lorong satu tu ingat tak? Siapa nama dia? Dia tak kat Gambak tu. Kawan aku juga tu. Dulu kami tanah sawit kan. Mak dia ada, lepas tu anak lelaki dia ada. Saya kenal lah awak punya kakak. Dia cakap macam tu. Dulu bapak saya kan suka dekat gambar. Itu banyak gambar orang kat sini dia kata. Oh, ya? You ada dua kakak kan? Dia cakap kan. Saya kenal awak punya kakak dia. Kedai Hamid dia ada lagi. Ada. Ni kedai ni rumah Sa'ad Gandum. Kat Gandum. Rumah ni yang tak siap-siap lagi ni. Ya. Rumah ni kan tak boleh ada pada kat buat. Kenapa? Dia pun tak boleh kalau duduk pun tak boleh. Ini cantik dah. Ini rumah ni Haji Sarapi. Oh, kedai makan. Ya ke? Tu sebelah dia tu. Haji Sarapi. Bawa kita terus pergi kubur abang. Ni rumah siapa? Mak Roslan. Rumah Pakcik Sebari. Arwah Cik Sebari. Oh, dah tutup kedai dah. Mak Angan Ramah. Angan Ramah tak tahu siapa duduk. Besar ni rumah Cu. Ni rumah Rosman. Osman. Lama Mak tu. Laman. Mak Laman. Ni Mak ada Adik. bilik. Ni Cik Arun. Cik Arun dah duduk ke? Ada anak dia. Ni rumah Ruzima. Mak Anjam mana Mak Anjam? Wah, Abang Liza kata apa hafal betul. Oh, rumah ke tempat kami Main. kena ligan dengan arwah mak. Ini rumah ni tak ada penjaga dah ke? Rumah siapa? Tak ingat dah. Mak Tahir. Mak Tahir ya? Yang ini ke bawah. Ni kedai ni paling lama. Ada lagi ya? Kedai apa? Pak Lurah siapa? Kunting. Hamzah. Kedai Hamzah. Ini rumah Zubi. Kiri bang, kiri. Ini birah dengan ibu Ipet. Ya, Ruat Zui. Yang tukang urut ni Cik Ruby. Ni Cik Oh, Ruby kedai makan Mama Marina ni. Mama Marina ke ni? Kan? Ni Mama Marina kan? Ni. Record store. Itu rumah Marina belakang kan? Dia makan lah. Dia makan dah. Boleh singgah. Nanti try. Nak tinggal sekarang kawan ada duduk dekat depan. Ada ke? Marina? Tu ada 3 orang. Marina? Yalah kot. Boleh turun ke bawah ke? Tak boleh. Ada ni dulu. Mana boleh? Kat sini je lah bang. Tak, dia ada parking. Alah. Mana boleh? Apa ni? Nak naik pula satu hal kan? Berapa kali turun naik kat sini dah. Belakang ni. Pupuk tu pupuk boleh. Datang dah mak datang. Datang kelahi. Dia dekat pokok tu, kelapa tu. Kan? Tu pokok kelapa sebatang tu. Yang mati tu di bawah dia. Oh ya? Lagi tu dia pun cari-cari kan. Lala dah berhenti dekat kubur orang. Bukan aku cakap sini. Jamban benda apa buat kat anu?